Assalamualaikum, selamat pagi. So, malam semalam dah penat berjalan. Pagi ni Kimi bawa lagi satu tempat tau, tempat yang menarik lah. Makan dekat sini viral lah. Jom kita tengok. Kau bawa ni tempat halal lah. Jangan macam-macam ni. Mana? Ya, tapi kalau tengok gaya macam halal lah. Aku kalau nak makan doa pun 5 minit. Ini ke? Tapi nampak macam menarik ni. Sedap. Geleng sikit kepala. Benar ke? Sedap. Sedap. Benar ke? Bagus. Jadi dia apa yang special ni nasi bambu ni? Nasi dia masak dekat apa? Dia masak dalam buluh. Oh ya ke? Bila nasi kau dah habis, letak kat bag, bakar. Ini nasi yang kau cakap special tu. Ha. Dia masak dalam buluh guys. Macam ni buka dia? Betul ni. Kena ketuk. Dia tak payah. Tak payah. Kau ketuk tu lagi masuk. Okey. Oh, dia masak dalam daun bambu. Daun bambu ke bukan? Dia Kenapa dia bambu? tu buluh. Ni buluh kan? Nampak sama bentuk. Dia masak dalam ni lah. So, Nampak. bukan makan daun ni, makan ni. Kamu pergi mana lambat sampai? Jalan kaki bawah krek kawan. Jalan kaki. Awak dengan saya naik krek terus. Tapi awak pun sega. Hutang aku mana? Ini guys, jom. Video. Ready jom. Kita keluar. Ada bunga api lah. Kalau api. Sedikitlah ucapan kepada semua kaum Cina yang ada bersama